Ada 5 kesilapan yang Hafizul lakukan sebelum berumur 30 tahun. Yang pertama adalah tidak belajar ilmu kewangan. Tidak belajar bagaimana nak menguruskan pendapatan dengan betul. Tidak belajar bagaimana nak mengembangkan pendapatan. Dan tidak belajar bagaimana nak membuat simpanan untuk jangka masa panjang. Yang kedua adalah tidak exercise. Kita tahu apabila umur semakin meningkat, otot kita semakin kurang aktif. Jadi sangat penting untuk kita kekal gaya hidup yang aktif supaya kita terus bertenaga untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah rasa selesa dengan pekerjaan. Jaminan kita sebagai orang yang makan gaji adalah sama ada kita berhenti kerja ataupun kita diberhentikan. Dan juga kita sentiasa boleh digantikan dengan orang lain. Yang keempat adalah Hafizul membazir masa melakukan hobi yang tidak menjana apa-apa pendapatan untuk kewangan masa depan. Yang kelima adalah Hafizul tidak mulakan simpanan emas seawal bulan pertama Hafizul dapat gaji. Kerana kita tahu sebagai anak muda, kita ada masa yang panjang untuk membina kekayaan pada masa depan. Sebagai anak muda, tentulah kita ada impian hidup seperti nak beli rumah, nak berkahwin, nak sediakan dana persaraan, nak sediakan dana pendidikan anak-anak dan sebagainya. Ada yang beranggapan setiap orang ada garis masa hidup masing-masing. Tetapi itu bukanlah alasan untuk kita mula belajar ilmu kewangan dan ambil tindakan bagaimana untuk membina kekayaan demi masa depan diri dan keluarga kita nanti. Jadi anak-anak muda, paling mudah adalah kita belajar ilmu kewangan dan juga ilmu simpanan emas, bagaimana untuk kita menguruskan pendapatan kita supaya kita tidak membazir masa dan tidak menghabiskan duit gaji kita hilang begitu saja tanpa arah tujuan. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold di akaun simpanan emas Physical Gap. Hafizul bimbing sebaiknya.